Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan tunjukkan simulasi tentang solat di dalam kenderaan. Solat merupakan satu kewajipan bagi umat Islam. Bagaimanapun, kita perlulah menunaikan solat walaupun kita berada di dalam keadaan darurat. Sebelum memulakan solat, pakaian mestilah menutup aurat dan bersih bagi lelaki dan perempuan. Pertama, cara mengambil uduk. Pertama, sapu rata air pada muka sekali sahaja. Kedua, sapu rata air pada kedua belah tangan sekali sahaja. Seterusnya, sapu rata air pada umbul-umbul sekali sahaja. Akhir sekali, sapu rata air pada kedua belah kaki. Sama juga seperti tadi, sekali sahaja. Solat di dalam kenderaan perlulah duduk secara menegak. Bermula dengan menghala ke arah kiblat dan teruskan bersolat dalam keadaan menghala ke hadapan. Ini adalah posisi rukuk dan iktidal. Terusnya, ini adalah posisi sujud dan di antara dua sujud. لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج المال كي Dan akhir sekali, ini adalah posisi sujud sehingga tahiyat akhir dan salam. Dan jangan lupa berdoa selepas selesai solat. Terdapat hadis dari Amir bin Rabi'ah berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala ra'ilati yusabbahu yumi'in bi rasihi kibala ayyu wajhihi tawajjaha wa lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u zalika fi salatil maktubah. Maksudnya, aku telah melihat Rasulullah SAW dalam keadaan baginda sedang berada di atas haiwan tunggangan. Baginda bertasbih dan mengisyaratkan kepada baginda menghadap ke arah yang mana haiwan itu menghadap. Dan tidaklah baginda melakukan perkara sedemikian di dalam solat fardu.